Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan tentang permasalahan lurus dan rapatkan saf yang boleh dapat pahala berdasarkan hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Baik, ini antara sunnah yang besar ganjarannya, tetapi ramai yang ambil ringan melurus dan merapatkan saf dalam solat berjemaah. Dalil Al-Quran yang menceritakan berkaitan dengan saf, walaupun tidak disebut secara direct mengenai saf solat, Allah memberi isyarat tentang susunan yang tersusun dan rapi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 4. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan yang berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Ulama dia menafsirkan bahawa Islam sangat menitik beratkan kesatuan, susunan, kerapatan saf. Ianya termasuk dalam ibadah salat berjemaah. Hadis Nabi SAW tentang meluruskan saf, Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskan saf kamu kerana dengan meluruskan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, ancaman jika tidak meluruskan saf. Nabi SAW, la tusawwuna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hadis riwayat Bukhari. Luruskan saf kamu atau Allah akan memecah belahkan hati kamu. Ini adalah ancaman. Ini bukan perkara kecil. Kesan kepada hati dan juga ukhuwah kesatuan dalam masyarakat ataupun dalam komuniti masyarakat jika tidak meluruskan, menyempurnakan saf dengan baik. Antara yang ketiganya, Nabi SAW menyuruh untuk kita merapatkan saf. Nabi SAW dalam hadis mengatakan bahawa, dalam Sunan Abi Dawud mengatakan bahawa sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujati lisyaitan. Rapatkan saf, sejajarkan bahu dan tutup ruang kosong, jangan beri ruang kepada syaitan untuk berada di sebelah kita. Ini adalah hadis Sunan Abi Dawud. Yang keempat adalah dengan saf ada ganjaran pahala yang Allah sediakan. Nabi SAW qala, man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Hadis Sunan Abi Dawud. Sesiapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung rahmat kepadanya. Apa maksud lurus dan rapatkan saf ini? Lurus bermaksud bahu selari, kaki sejajar, tidak ke depan dan tidak ke belakang. Tidak ada orang yang terlalu ke depan atau ke belakang. Rapat, bahu bertemu dengan bahu, rapat. Kaki hampir ataupun bukan jarak jauh. Tiada ruang kosong di antara jemaah. Kesalahan yang biasanya berlaku adalah jarak satu kaki antara jemaah. Tak mahu sentuh bahu dengan bahu.
Saf dia berombak, ada yang maju ke depan, ada yang mundur ke belakang, ada yang membiarkan ruang kosong yang terlalu besar. Ini semua bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmah ataupun kelebihan saf, rapatkan saf ini? Ianya tanda kesatuan umat. Ianya menghalang syaitan untuk masuk dan mengganggu solat kita. Ia dapat menyempurnakan solat. Ia dapat pahala saf berjemaah. Dia dapat mendidik kita untuk disiplin dan juga ukhuwah antara jemaah.